Ada amalan yang berat bila dia buat seorang tetapi terasa ringan bila kita buat bersama. Ini yang penting semua. Jadi dalam perjalanan untuk kita nak baiki rezeki kita dan amalan-amalan kita, masalah utama bukan ilmu tuan-tuan, tetapi istiqamah. Ilmu ni kita boleh dapatkan mana-mana, tapi yang paling penting sekali pembukaan konsisten itu istiqamah dalam setiap amalan kita atau tindakan kita. Jadi bila kita buat seorang-seorang ni tuan semua, kita mudah rasa penat, kita mudah rasa jemu, kita merasa alamatnya, dan juga kadang-kadang kita akan berhentilah bila berlaku itu, kita akan berhenti di tengah jalan. Jadi orang kata apa dah, kelautlah kita dan amalan kita tu. Jadi sebab tu rezeki next level itu semua yang dibina atas konsep berjemaah. Jadi selama 30 hari ini anda tidak berjalan seorang-seorang. Anda ada teacher Lin, anda ada Cikgu Miro dan ada ustaz sendiri. Jadi dalam kelas tersebut kita ada live dalam rezeki next level dalam grup tersebut semua, kita ada live mingguan, kita ada peringatan harian, kita ada curhat untuk anda curahkan hati anda, dan juga kita ada soalan-soalan yang anda perlu nak tanya pada sesiapa, yang mana setiap orang tu saling kuat menguatkan, saling mengingatkan. Jadi dalam jemaah ni bila seorang jemaah dan yang lain mengingatkan, maka tuan-tuan semua, bila ada orang yang akan jadi dapat manfaat daripada ingatan tersebut. Dan bila seorang terjatuh, yang lain akan naik untuk bangun. Bukan biarkan jatuh, kita hentak dan tak. Bila kita jemaah ni, kita akan tarik dan naik bersama. Jadi tuan semua, inilah kuasa panggil the power of jemaah. The power of jemaah yang mana yang sukar diperolehi bila kita bergerak sendirian. Sebab tu Rasulullah SAW suruh kita berjemaah tuan semua. Jadi program ni bukan dibuka setiap hari, bukan setiap masa tuan semua. Ada masa kerana jemaah perlu dijaga dan juga disusun dengan rapi, dengan baik dan semua. Jadi jika anda mahu melalui perjalanan yang baik ini bersama jemaah dan semua, sila masuk dalam waiting list rezeki next level ni yang melalui link yang kita telah sediakan. Jadi supaya pendaftaran anda bila pendaftaran dibuka, maka anda tidak tertinggal untuk berdaftar bersama dengan kami. InsyaAllah, jom join rezeki next level dalam waiting list anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.